Syiah. Jangan tanya Syiah kat saya ni. Saya sebut Syiah fatwa selalu dah. Tu. Lepas tu ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Hak sahabat yang diberita gembira dengan syurga. Ya, yalihumu qaumun kiramun bararah iddatuhum situn tamamul asyarah. Selepas daripada 4 sahabat tadi, kaum yang kiramun bararah, iaitulah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang diberitahu dengan berita gembira. Sebab tu siapa pula? 10 orang hak lain lagi. Fa ahlu badrinil azim syani, fa ahlu uhud fa bi'atir ridwani. Selepas daripada tu ahlu badar. Selepas pada tu ahli uhud. Selepas pada tu ialah yang mengangkat bi'atur ridwan, perjanjian Hudaibiyah. Siapa mereka itu? Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam hak 10 orang yang ada berita gembira ni, ada tak Sayyidina Umar? Ada tak Sayyidina Osman? Ada Sayyidina Abu Bakar? Ni yang saya nak marah ni. Ada di dalam tu. Dalam Uhud ada tak Sayyidina Umar? Ada Sayyidina Abu Bakar? Ada. Allah bagi kita sibuklah nak mengkafir sahabat. Apa faedah kita nak kafir sahabat? Adakah Islam suruh kita mengkafir sahabat? Baik. Kalau mereka kata sahabat kafir, kita tak kata kafir, kita kena masuk neraka kan sebab kita tak kata sahabat kafir? Tak masuk neraka apa kita ambil tahu dia sahabat? Mana lebih risiko dengan orang yang mengatakan sahabat kafir dan kita tak kata kafir? Tapi minta diam. Kita kena faham pula, mengaji betul-betul. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, itu. Kenapa berlaku perjanjian Hudaibiyah? Kenapa? Boleh jadi mubayaah. Sebab nak menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Dengan sebab dengar berita kata Riyuh kata Sayyidina Osman kena bunuh. Semua Nabi kata kita mati. Sekali ni kita mati. Ada senjata, tak ada senjata, kita mati. Dengan sebab dengan kata Sayyidina Osman kena bunuh. Ini nak kata aja kelebihan para sahabat. Sebab Allah sebut mereka ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka. Mereka ni siapa? Masuk dalam tu Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, masuk dalam tu Sayyidina Ali masuk. Itu. Lepas daripada ahli ridwan, masing-masing lah hak mana amalannya lebihlah dia. Itu. Ini dia punya tangga dia, kelebihan. Tapi Zamakhsyari dia kata tak. Zamakhsyari dia kata Jibril mulia lagi daripada Nabi. Sebab Jibril tu guru. Ulama kata apa Zamakhsyari ni, tak semesti tu gurunya hebat daripada anak murid. Kam min mu'allam afdal min mu'allim. Berapa banyak mu'allam, orang yang diajar, lebih hebat daripada orang yang mengajar. Yang tu ada ni barangkali jadi hebat pada saya. Kam min mu'allam afdal min mu'allim. Berapa ramai yang diajar tadi lebih hebat daripada yang mengajar. Kita tengok ulama-ulama tu, Imam Nawawi. Imam Nawawi hebat daripada tuku dia. Ibnu Malik hak buat Alfiyah. Ibnu Malik ni siap bergantung kat masjid. Oi, siapa nak ngaji kat aku ni? Orang betara tu malu suruh tok guru kena kerja kat masjid. Siapa nak ngaji kat aku ni? Aku nak ajar. Imam Nawawi lah kecil keton. Tak tahu apa macam main lah mengaji kat Imam Malik. Dah kesian kat dia sampai duduk kat pintu tu. Siapa nak ngaji? Weh, mai lah aku nak ajar ni. Sampai tahu tu dia mengaji. Nak ada murid seorang tu. Tapi seorang pada Imam Nawawi. Tengok Allah Ta'ala beri. Itu Ibnu Malik. Mata Alfiyah Ibnu Malik. Murid dia Imam Nawawi. Bergantung kat pintu masjid. Siapa nak ngaji kat dia? Gantung tu. Siapa nak ngaji kat aku? Sampai kena pelawar begitu. Kalau masjid ada tuku sangat macam tu, teruk lah lepas tu. Teruk semua.
Semulia-mulia makhluk. Sama ada jin, ada manusia, ada malaikat. Tak kira. Tapi ada hadis. Ada hadis pula. La tufaddiluni 'alal anbiya. La tufaddiluni 'alal anbiya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kamu duk lebih aku ke atas nabi-nabi yang lain. Pada kita mengaji hari ni kena ada guru. Jangan harap internet tu, jangan harap komputer tak tahu guru lagu mana. Ni masalah kita kadang-kadang. Kata kita ni alim hadis mengaji dah. Kadang-kadang mengaji pun tak. Kira mengaji dah derah ambil sanad habis. Passion tu dah ni. Orang dulu mengaji hadis. Kadang kita tak faham. Kalau kita tak mengaji, la tufaddiluni 'alal anbiya, jangan kamu lebihkan aku ke atas nabi-nabi yang lain. Ada dalam hadis yang lain, la tufaddiluni 'ala Yunus bin Matta. La tufaddiluni 'ala Yunus bin Matta. Jangan kamu lebihkan aku di atas Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Jangan lebihkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang lain pula Imam Bukhari juga riwayat, la tukhayyiruni 'ala Musa. La tukhayyiruni, jangan kamu anggap aku lebih khair, lebih baik daripada Musa. Habis nak kata gua Nabi, kita kata Nabi semula-mula Nabi. Semua ulama kata habis tu. Kalau hadis larangannya habis 3, hak riwayat pula semua hak. Mana? Hak sakan-sakan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ulama fikir, jangan kamu lebihkan aku di atas Nabi yang lain. Jangan kamu lebihkan aku atas Nabi beserta kamu pergi duk pelekeh Nabi lain. Lebih aku tak apa, tapi jangan duk pergi tangkis duk pergi kurang Nabi-Nabi yang lain. Itu tak boleh. Nak lebih aku tak ada masalah, tapi jangan duk pergi tangkis, duk pergi pelekeh Nabi lain. Kata si ulama hadis tolong jawab. Nabi kata begitu sebelum dia tahu kata dia seafdal makhluk. Dia belum tahu kata dia seafdal makhluk, jadi dia kata jangan duk lebih aku lah ke atas Nabi yang lain. Kata si ulama, dia bercakap begitu ta'adduban wa tawadu'an. Dia bersopan santun dan beradab dan tawadu'. Tawadu' sudah pasti Nabi tawadu'. Kita tapi faham haram. Kita pergi faham zuhir begitu saja. Lepas tu dengan hadis dia kena mengaji, kena ada guru. Guru pula dia kena cek siapa guru dia. Bila ulama hurai begitu, barulah boleh kita kata Nabi ni semulia-mulia makhluk. Nabi tawaduk. Tak tahu tak mana dia kata jangan lebih aku ke atas Yunus bin Matta. Sebab apa Nabi pilih Yunus? Sebab Nabi Yunus boleh ibadat dalam perut ikan. Siapa boleh ibadat dalam perut ikan? Nabi Yunus boleh. Tapi Nabi tawaduk tahu mana? Nabi bukan beribadat dalam perut ikan, di angkasawan. Di angkasa. Bukan angkasa macam Zapa naik tu, atas lagi. Sidratul Muntaha sampai Jibril nak naik tak boleh. Jibril tak berani nak naik Sidratul Muntaha sampai tu. Sidratul Muntaha. Jibril kata kalau aku naik hancur aku. Tak mampu menghadapi nur Allah. Hancur. Nabi Musa pun tersungkur. Wa kharra sa'iqa. Nabi Musa ni punya sakat. Kahak. Tuan-tuan kata. Kahak tuan-tuan abang. Nabi Musa ni. Tak dan. Baru nur Allah berdabak. Dia sungkur jatuh. Tu tumbuk orang sekali mati. Berdabak mati. Dia tumbuk kipti. Mati sekali. Itu. Jadi Nabi kata jangan lebihkan aku di atas umat yang lain, atas Nabi yang lain. Maknanya Nabi bertawaduk ataupun lebih aku serta kamu lupi pelekeh Nabi itu tak boleh. Ataupun Nabi cakap tu Nabi belum tahu kata dia ni lebih. Itu maknanya semulia-mulia makhluk dan sebebas-bebas utusan. Nabi ni sebebas-bebas utusan, iaitu pada pihak memberi syafa'atul uzma ataupun syafa'atul kubra fi faslil qada. Nabi dah sebebas-bebas Nabi nak memberi syafaat siapa yang dia nak. Di padang mahsyar dipanggil syafa'atul kubra, syafa'atul uzma
syafaat yang agung. Pada padang mahsyar nanti siapa pun tidak boleh beri syafaat malaikat Nabi Muhammad. Nabi yang lain nafsi, 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 nafsi. Oh, nafsi, nafsi. Jumpa Nabi Ibrahim, tolonglah syafaat kami. Nabi berkata, aku pun cakap tipu. Kan Nabi Ibrahim bohong pok-pok tu. Kan hak duk kata tu hampa ni tokong sebelah ni kan. Aku pun lawan pok aku. Kan lari pada pok dia, marah pok dia, pok ni buat Tuhan, pok semua dijual pula. Oh, pok dia digan dia. Tanya Nabi Musa, Nabi Musa kata aku pun tumbuk Kipti mati. Kan bila jumpa Nabi Muhammad, ana laha, ana laha. Itu cerita dalam hadis. Ini maknanya sebebas-bebas utusan pada pihak memberi syafaatul uzma ataupun kubra fi faslil qada. Nabi Muhammad yang dibangkitkan, ini yang dibangkit oleh Allah jadi pesuruh dengan seruan seru makhluk mengesahkan Tuhan, mengesahkan Tuhan. Dia mengajak makhluk kepada i'tiqad Tuhan ini esa, kan? Mengesahkan Tuhan. Sebab masa Nabi dilantik di Rasul, beratus-ratus berhala keliling Kaabah, kan? Berhala ni penuh keliling Kaabah. Tawaf tu pula waktu malam telanjang, kan? Waktu telanjang waktu malam, berhala penuh keliling Kaabah. Bila Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul, maknanya pertama sekali dia mengajak mengesahkan Allah. Ni Tuhan punya banyak, tak tahu hak mana satu, kan? Ada hak tangan 4, hak tangan 2, hak mata 10, mata duduk di belakang buat, ada kaki, tangan tak tahu mana satu, kan? Penuh kudu, tak tahu mana tangan mana kaki. Oh, ada pula pak mentua, ada menantu, ada sepupu, ada, kan? Tuhan tu punya banyak, tak tahu mana satu. Nabi Muhammad mengajak mengesahkan Allah. Nabi Muhammad ajak mentauhidkan Allah sehingga 13 tahun. 13 tahun kita masa tu sahabat tak semayang, tak ada apa, hanya mengesahkan Allah. Itu. Dan menunjukkan mengesahkan Allah ada dua. Mengesahkan Allah pada ibadat, mengesahkan Allah pada i'tikad. Mengesahkan Allah pada ibadat, kita semayang tidak ada syirik yang khafi, yang tersembunyi. Kita semayang bukan kerana yang lain. Esa pada etikad. Esa pada etikad. Kalau kita tidak mengesa pada etikad, syirik jali, syirik yang terang jadi kafir. Tapi kalau kita tidak mengesahkan Tuhan pada ibadat, dia panggil syirik khafi. Mana? Kita semayang kerana lain. Kita semayang kerana isteri, kita semayang kerana pak mentua, kita semayang kerana bapa. Tapi kalau dia semayang kerana berhala, jadi kafir lah. Tapi bila maksud mengesahkan Allah pada ibadat, tidak ada syirik khafi dalam ibadat kita. Syirik khafi ni bukan kafir sungguh, cuma dia semayang kerana yang lain. Mengesahkan Allah pada i'tikad, tidak ada syirik jali. Ini dua. Mengesah Allah ada dua, esa pada ibadat dan pada i'tikad. Dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Nabi Muhammad lah yang menunjukkan jalan-jalan kelepasan, yakni kelepasan daripada murka Allah dan neraka Allah. Dia yang menunjuk jalan kelepasan. Itu. Jadi takat tu dulu. Ni awal, baru permulaan. Saya rasa kena berhenti situ dulu dan kita buka sikit ruang untuk bertanya. Kita berhenti pada kata dan atas keluarganya dan sahabatnya sebaik-baik ini umat. Kita berhenti di situ dulu. Kita akan beri ruang sikit soalan mungkin kalau ada. Sebenarnya saya tak suka juga soalan ni, tapi dah sini macam tu, no? Kalau mengaji kena soal. Kalau ikut orang pondok ni adab, guru pondok dia bukan mau jawab soalan. Dan ulama-ulama dulu tak bagi buka soalan.
Imam Malik dia jawab satu waktu, selalu dia tahu. Wallahu alam, dia akan jawab begitu. Guru saya cerita, kalau mengajar dia kata, jangan lupa bawa buah. Jangan lupa bawa bekal. Bekal apa dia kata? Bekal wallahu alam. Nanti saya tanya, nampak soalan ni, wallahu alam, selesai. Apa memang begitu. Guru saya Syekh Sadiq Habanakah. Saya sempat jumpa Syekh Sadiq Habanakah, guru pada Profesor Dr. Syed Ramadan Al-Buti, guru daripada guru daripada Wabah Az-Zuhaili, guru lagi kepada Dr. Mustafa Hura, guru bagi Dr. Mustafa Khin, guru bagi Ali Syabaji. Mana ulama-ulama hebat yang ada Wabah Az-Zuhaili, anak muda ni. Alhamdulillah saya sempat guru dan mengaji kat dia. Dia ni pantang kalau orang tanya. Kalau dia kata, kalau duduk mengaji habis, itulah jawapan dia. Tu dia. Mengaji sampai habis. Kalau aku buka soalan Arab, itu Arab dia macam itu. Bila mengaji, bila main soalan pun dia datang. Masa mengaji dia tak ada awal dulu. Bila habis dia datang, main tanya soal. Dia nak soal, lepas tu dia balik. Dia tak buka. Bila tak buka, jadi pakat nak mengaji. Tapi nak buat macam mana? Kita buka biar. Tak apa. Itu tepat saya tak buka lah. Mengaji sampai habis ada jawapan dah. Dan nak soal pula, mesti yang bersangkut dengan akidah mengaji dengan akidah. Dia tak mau soal yang lain. Dia soal bola ke, ada yang dan saya buka. Kalau ada, kalau tak ada, kita tutup. Tak berani. Pak Busu ada nak tanya kan? Tanya, tak tahu apa nak tanya. Dia tak tahu nak tanya. Maknanya alif lah. Tunggu pada N ni. Tunggu pada N ni, tunggu saya cerita. Dia begitu, kalau dia mengajar, kalau anak murid tak tanya, dia mau. Dia kata, pandai dah, awak pandai dah. Kalau pandai dah, tak payah mengaji. Kemudian kalau tanya pula, tak kena, dia marah. Woi, tak tanya begitu, tanya. Tunggu saya kata apa? Apa dia, kalau tak tanya, dia marah. Bila tanya tak kena, dia marah juga. Tak tanya pun dia marah. Bila tanya, dia marah juga. Tak tanya, dia tahu awak pandai dah. Pandai dah. Pandai tak payah mengaji dah. Bila tak tanya dia marah. Bila tanya tak kena dia cakap. Saya ingat ibu saya tu Uji Mangkau Payang. Pada N, bila tak tanya dia marah. Bila tanya tak kena dia cakap. Hoi, ada tanya mengaji lama pun nak tanya. Tu dia. Kalau tak tanya dia tak lah. Pandai lah, pandai lah. Kalau tak nak tanya lah boleh dah tu. Macam mana Ustaz Zami? Dia tak ada dah. Kita nak pergi. Jangan takut saya tak marah. Atau tak faham mana hak tadi, insya-Allah boleh tanya. Kalau malu nak tanya pun tak apa, ke depan boleh buat surat. Buat surat bagi kepada Ramli ataupun ni. Ada doktor ni Najli bagi kat dia. InsyaAllah saya cuba. Sebab masalah akidah ni, pertama akidah ni payah. Kedua memang soalan akidah ni cukup payah orang tanya. Saya mengajar di Masjid Bulan. Bila mari soalan ni senyap. Pakat tak berani. Tak berani nak tanya, dia tak akidah. Tapi dia tak akidah ni, akidah ni lah yang penting sekali. Tapi saya nak kata tak boleh lah. Sebab kita kurang pendedahan tentang ilmu akidah. Jadi nak tanya, tak tahu nak tanya apa. Tapi sebenarnya itulah penting. Saya tengok, kalau tengok kadang-kadang dalam TV, kalau tanya soal akidah ni, saya mula lagi ada kepala. Nak tengok ni pun nak jawab. Tuhan cipta lagi tak syurga neraka. Tuhan cipta tak lagi. Kalau tanya begitu, ustaz boleh jawab. Tuhan cipta tak, dia tanya pandai. Kalau dah Tuhan cipta dah syurga, siapa duduk? Lah ni. Dan neraka pula siapa duduk? Tu kau ustaz mula kelewat pergi kat lain. Wang tak jawab lah.
Waktu kita pun nak menjawab ni, kadang-kadang kan, soalan ni kita kena halusi. Kadang-kadang dia bukan besar, walaupun tak sanggup tak. Dalam fiqh kena tengok situasi kan. Situasi, kalau tak tanya tak apalah, saya nak jawab ada hak yang saya dengar-dengar, hak masalah yang perlu saya sebut kan. Kadang-kadang ada dalam TV kan, ada beritahunya kata bubuh haji riak kan. Bubuh haji ni apa hukum bubuh haji depan riak kan. Amboi ustaz jangan jawab gitu kan. Riak ke bubuh haji? Kalau bubuh haji kena buang habis haji-haji, bagi kita nak jawab, kita kena tengok keadaan kan. Buah haji riak tak ada buh. Saya tak buah haji. Yang syoknya di depan dia datuk, di belakang ni Al-Hafiz. Kalau saya telefon saja, datuk depan tu apa dia, Al-Hafiz di belakang tu apa dia. Riak. Dia tak haram. Jangan pergi sebut siapa-siapa tau. Saya tak sebut nama. Tak ni tak, bukan dia tak sebut nama. Ni cerita betul. Kesian ni kadang-kadang betul ustaz, tak boleh buat haji. Allah haram, tak boleh buat riak. Kesian kita kau boleh nak jawab soalan sebelum kita perelok. Kita bagi benda ada berlaku, kita bagi elok. Ini dia bagi pemudah, dia kata riak. Sebab apa? Haji tak riak. Siapa yang riak ni haji? Tambah sekarang ni pula dia tak mau pula buat haji. Sebab apa? Nampak tua. Sorok haji nak buat hajah pasal tua. Haji ni bukan nak bangga dah, bukan nak riak dah haji ni. Alah ni balik haji senyap-senyap, tak buat haji takut tua. Sebab apa orang dulu buat haji? Dia kena kaji sini, dia kena kaji sampai ke dalam kampung. Nak buat nak hukum ni bukan buka hadis begitu boleh hukum batul. Sebab apa orang dulu buat haji? Ni nak kena tanya habis, sebab apa orang dulu buat haji? Orang dulu nak pergi haji susah. Orang dulu kalau dia belah Kedah nak pergi haji kena jual bendang, jual kebau, jual lembu. Boleh pergi haji dah Allah, mujur lah, mujur. Lepas tu balik haji, syok haji tu. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang aku beri pada kamu, ceritakan. Ni dia Allah suruh ceritakan nikmat semua. Tapi lah ni kenapa kita buat haji? Nak pergi haji mudah, pergi buat umrah senang, duit dapat mudah. Lepas tu kita tak kisah nak buat haji depan. Tapi orang dulu haji ni, Allah, satu harga yang cukup bernilai. Inilah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kau, ceritakanlah. Dia nak cerita nikmat saya haji. Kita kena, dia nak hukumnya buka kita hadis saja. Kita cari, kena masuk ke dalam kampung. Sebab apa? Sebab apa yang buat haji? Kita cari begitu. Patut dia kena kata aku ni, itu nak cerita nikmat Tuhan. Selesai. Tapi dia bimbang Allah. Kalau itu nama ayah saya kena buang haji. Kena buang. Yang syok dia bercakap depan datuk. Nama dia tu datuk. Saya tak tahu ustaz je dia. Ni datuk ada tu memang mana? Datuk ni nak bangga kan? Nak bukan saya nak kata orang datuk ni ria. Dah. Datuk. Dalam masa yang sama juga. Lepas tu dia kena tengok. Ni saya nak cerita ni nak kata kita nak beri fatwa. Bukan saja kita kena tengok ilmu yang ada kat kita saja. Kena tengok di sekitar. Dalam masa yang sama, seruan haji. Orang tanya, ustaz, orang yang tersebut tak sampai seruan haji ni, lagu mana tu? Dia kata tak boleh haram, boleh buat pada kafir, tak sampai seruan Nabi, tak sampai dakwah Nabi. Sedangkan Nabi ni, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Sedap dia hurai. Sekarang aku sempurnakan agama kamu. Maknanya dah lengkap. Kalau kita kata tak sampai seruan Nabi, haram, kafir kita. Seruan haji seruan Nabi ke? Tak sampai seruan haji, tak sampai panggilan Allah. Orang dulu nak pergi haji ni payah. Dan haji ni bukan, haji ni pelik. Kalau kita ada duit pun, kadang-kadang kalau Tuhan tak izin, tak boleh pergi. Betul? Haji ni memang pelik. Dia memang pelik. Kadang-kadang duit tak ada, kadang-kadang tak sanggup tahun ni boleh pergi. Kadang-kadang ustaz, saya nak bawa ustaz pergi. Dia, kita tak sanggup. Kadang-kadang nak pergi, tak boleh pergi. Lepas tu orang tu dia akan panggil seruan haji, panggilan haji. Yang syoknya tajuk tu pula panggilan haji. Panggilan haji ni apa mana? Seruan. Tak sampai seru haji. Tajuk seruan haji. Lagu bukan ada panggilan haji telah tiba.
Nama pun panggilan haji, seruan haji. Bila kita pergi tafsir kot lain, seruan haji kita pergi kata apa? Tak sampai suruh Nabi. Siapa orang kata suruh Nabi? Oh, dia bawa pandai, dia pergi haji kot lain. Oh, lalu siapa yang berkata aku tak pergi haji, tak sampai seru lagi, dia kata haram. Jangan. Seruan haji mana tak sampai panggilan Allah ke tempat haji. Sebab haji ni benda yang cukup unik. Kadang-kadang dia nak pergi tak boleh, kadang-kadang nak pergi sakit. Sebab tu orang dulu dia akan guna seruan haji. Seruan ni mana panggilan, lambaian. Kita panggil lambaian Kaabah. Lambaian Kaabah, seruan haji. Kadang-kadang forum tu tajuk dia apa? Panggilan haji. Kita kena tahu kenapa orang dulu panggil panggilan. Sampai tahun tu kita nak bagi fatwa, kita kena tahu sampai macam tu. Kenapa orang dulu buh haji? Riak kan? Bukan. Kalau kita kaji, orang dulu kena jual benda. Nak pergi haji punya susah, naik kapal layar sampai 6 bulan, 8 bulan, sampai lok kiram mati. Bila balik, alhamdulillah, syukur. Berbuahlah haji. Kena faham gitu. Ni banyak. Itu yang bersangkut dengan akidah. Kadang-kadang kita bimbang. Nanti semua nanti akan datang. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita tutup. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak ada orang tanya, saya mulalah sebagai permulaan. Tadi saya tengok Ustaz, bila Ustaz menerangkan daripada mula sampai kepada penghabisan perbahasan tadi, jadi saya nampak seolah-olah Ustaz ni dia mahir dari segi terjemahan. Cuma tadi ada 2 tempat yang Ustaz tak sentuh. Nak minta penjelasan, pencerahan dan penjelasan. Ada soalan. Ini saya bawa daripada kawan ni. Dia kata sebab apa diterjemah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, makna yang pemurah dan yang mengasihani. Sedangkan murah mengasihani ini sifat hati. Jadi apa maksud di situ? Dia minta Ustaz buat penjelasan. Apa maksud itu? Sedangkan Tuhan ni dia mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Mana dia tak ada hati macam kita. Tiba-tiba diterjemah di sana yang pemurah dan mengasihani. Jadi minta penjelasan kepada Ustaz. Ya. Terima kasih kepada yang tanya. Soalan ni soalan orang pandai. Saya pun ikut nak sebut juga tadi. Saya ingat macam payah. Tapi kena sebutlah. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diterjemah daripada Ar-Rahman dan daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim daripada kata dasar yang sama, Rahmah. Rahmah. Rahmah ni makna kita terima kasih. Rahmat, kasih sayang.